Ladybug, bagus. Sekarang kita cuma tunggu Cat Noah dan lepas tu awak berdua boleh serahkan Miraculous. Jadi betul lah awak bekerja untuk Monarch. Disebabkan awaklah saya dah kehilangan Miraculous yang lain. Dan sebab awak dia ambil. Awak bagi dia tak berfikirkan apa yang akan jadi kepada warga penduduk Paris nanti. Betul, cuma saya tak kerja untuk sesiapa. Saya cuma tolong Monarch sebab ia dalam rancangan saya. Saya cuma mahukan Miraculous Peacock dan hari ini saya nak Miraculous awak dan Cat Noah untuk penuhi impian saya. Impian awak? Apa yang awak nak? Apa yang awak nak cuba buat? Awak menghancurkan dunia dan kami tak tahu untuk apa pun. Bila gabungkan Miraculous tu, saya akan ciptakan dunia lebih baik. Dunia yang bebas. Di mana tak ada siapa boleh dikawal lagi. Di mana tak ada lagi yang disisih macam saya. Dunia tanpa orang macam awak yang tentukan salah atau betul. Siapa dapat kuasa dan siapa tak. Kesannya nanti sangat dahsyat tahu tak? Saya tak peduli dengan semua tu. Saya takkan rugi apa-apa. Awak sama je dengan Monarch kalau awak gunakan kaedah yang sama. Saya takkan serahkan Miraculous saya. Kalau macam tu tak apa. Kalau awak tak serahkan Miraculous awak tu, saya akan guna kuasa sendiri untuk ubah dunia ni. Saya akan petik jadi sampai tak ada siapa lagi. Saya takkan biar awak buat. Dan macam mana awak nak halang saya? Sekarang satu dunia dah disinari dengan cahaya bulan merah. Awak tak tahu objek apa yang mengawal senti monster saya atau ia di mana. Kalau awak cuba apa-apa, saya akan petik jari saya. Awak dah kalah, Ladybug. Tak, mesti ada jalan lagi. Rakan Sakti! Nampak? Awak dah kalah, Ladybug. Betul. Saya tak boleh kalahkan awak. Tapi menang bukan sentiasa apa yang kita fikir. Ini amaran yang terakhir. Tak boleh. Semua manusia akan hilang kalau awak tak serahkan pada saya. Awak sanggup ambil risiko tu ke? Hanya awak seorang yang boleh jawab soalan tu. Tak guna. Awak buat semua yang saya sayang hilang. Bukan semua. Kagami? Felix? Apa dah jadi ni? Apa yang awak dah buat? Saya cipta dunia lebih baik, sepupuku. Di mana dunia awak bebas. Apa? Segala yang saya buat untuk awak. Oh, Amok sayang. Boleh rasa kemarahan saya. Jelmakan ciptaan saya, wahai Amok, dan berikan nyawa kepada emosi saya. Hello, Bulan Merah. Saya Argos. Sama-sama kita selamatkan Adrian daripada pakcik saya supaya dia dapat bebas akhirnya. Dan saya dah lewat. Jumpa lagi, Marinette. Jumpa lagi. Adrian. Felix? Pegang pelepah ni. Dah berminggu-minggu saya tunggu untuk detik yang paling sesuai. Untuk bebaskan awak. Untuk bebaskan awak berdua. Untuk bebaskan kita semua. Dan dalam dunia yang baru dicipta ni tak ada siapa lagi boleh mengawal kita. Dan tengok, kita bebas dan kita bersama. Awak tak rasa gembira ke sekarang?